Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kita nak buat pagi ni adalah proses perapan minyak. Ni kita pakai tong macam ni Ni proses perapan minyak yang kita perlukan. Ni adalah minyak seri wajah. Minyak seri wajah ni kita tidak pasarkan. Tidak ada dipasarkan. Yang hanya dipakai Sri Kandi sahaja. Yang lain kita dah perap. Ni proses yang lain Ini proses yang lain. Kita menggunakan bunga-bunga. Bukan sedikit bunga yang kita perlukan. Bunga yang kita perlukan bukan sedikit. Ini adalah minyak seri wajah. Minyak seri wajah. Kita nak buat minyak seri wajah. Perapan yang pertama kita dah buat. Ni perapan yang kedua. Ini adalah perapan yang kedua. Dah hampir 4 bulan. Tapi tak cukup lagi tempoh dia ni. InsyaAllah selepas balik haji, Umi akan bagi anak-anak pakai. Anak-anak angkat pakai. Ini adalah minyak seri wajah. Bau dia memang merebak. Memang kuat Ni adalah minyak seri wajah. Sayang minyak ni walaupun setitik. Sebab nak buat dia susah. Ni minyak seri wajah Sutera. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cukup bacaan Cukup ruqyah. Ni tak banyak lagi. Macam banyak lagi kena baca. InsyaAllah balik haji balik umrah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, proses yang lain ni saya tak boleh nak tunjuk. Itu adalah rahsia keturunan Ini adalah sutera Sutera. Apa kebaikan minyak ni? Banyak kebaikan. Siapa yang dah pakai pasti rindu. Dia seperti minyak rindu. Dia macam minyak perindu lah. Siapa yang pakai mesti rindu. Mesti tenang. Seri wajah naik lah. Seri wajah naik. Badan dia sihat. Dan macam-macam lah. Aura dia pun cantik.